Pak Aziz. Ya, saya. Kalau tadi kita dekat kedai dan sekarang kita nak tengok proses buat isi sata. Ya, isi sata. Bahan-bahan dia apa dia sebenarnya? Bahan dia sata sekarang ni bermulanya dengan ikan, lepas tu kelapa, ada sikit 2 kilo bawang besar, setengah kilo alia, garam secukup rasa. Kita proses ni untuk 50 kilo ikan ni. Selalu pakai ikan apa? Tu nak tanya tu. Ikan. Ikan tu kita buat daripada ikan selok kuning, ikan param dan ikan kunyit orang panggil. Ikan memang 100% memang fresh lah. Ikan fresh Ni lah. baru naik semalam, terus kita Hari ni terus proses. Ya, proses terus. Malah siang-siang ikan tu Ya, hari ni terus buat. pagi ni kita proses. Kita tak ada yang beku ya. Patutlah sata Cik Aziz sedap. Ikan fresh. Dia sebelum Alhamdulillah. makan kat sini pun dah bau sedap. Dah bau sedap dah betul. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok 2 kali mesin kan? Ya, 2 kali mesin pasal 1 kali mesin. Kelapa memang tak hancur. Yang keduanya tulang tu masih ada kalau sekali. Memang dia kena pakai ikan laut tak boleh pakai ikan sungai, ikan teli ke. Jangan. Kenapa? Pak Azim mengakuk masuk. Tak boleh boh. Tak boleh. Mana tahu tengok ikan patin banyak kat Temerloh. Jangan boh, Tak jangan. dia. Jangan. Dia kena ikan laut juga. Tapi ada tak Pak Haji yang dekat luar sana tu ada menggunakan ikan-ikan lain? Ada tak? Ada. Ada juga? Lain padang, lain belalang boh. Ai. Ada. Lain padang, lain belalang. Okey. Di sini kalau orang hancur tak? Ya. Masuk orang hancur tak? Hancur boh, hancur. Keram Hancur boh. Tentang apa bantuan daripada Kuskop dan juga Isken. Dia bagi apa sebenarnya? Bantuan tu. Sekarang scan, Pak Adi ada kilang kat sini, scan bagi. Contohnya macam mesin scan. Ni yang mesin caci ni scan. Yang gaul tu scan. Peti ada 4 biji. 4 biji Isken bagi. Scan bagi. Lepas tu Ekon lagi. scan bagi. Lepas tu lain-lain tu adalah peralatan yang kecil-kecil tu lagi banyak lagi. Di kilang ni untuk Pak Adi nak kerja memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tadi mesin yang pertama, kita peracukkan tulang dengan kelapa sekalinya, dengan bahan ni, bawangnya. Yang kedua, kita akan proses. Seperti sebati, dia punya gula-gula. Dia campur semualah. Dia campur semua dalam ni. Bahan perasa dia dimasukkan dari sekali dalam ni. Ya, kita proseskan ni. Yang ni. Yang kedua yang kita proses ni. Yang kedua. Dia habis kisar bagi bagi apa dah gaul sebati ni, boleh bawa pergi buku dah. Ya, boleh bawa bungkus. Dia akan keluar ikut ni kayak gini, kita tak ada mesin yang kecil tu, kita terus hantar ke kedai. Kedai lah kita hantar. Lepas tu sekarang ni habis ini yang 50 kilo ni, ada lagi proses lagi. Ada lagi pula. Ikan ada lagi. Mana Pak Haji buat memang ada simpan stok ke ataupun memang hari-hari kena buat atau simpanan ni kan? Kita tak simpan beku bah. Oh tak ada? Tak ada. Keluar Terus daripada tempat proses yang dulu buang tulang tu, terus balik ke kilang kita. Okey Pak Aziz, tadi kita duk sembang juga dengan Pak Aziz.